Saya nak ambil kesempatan ni pada awal tahun 2026 Dia bukan nak sedih-sedih. Tak. Kita nak kuat sebenarnya. Saya nak bawa pada satu kepercayaan the power of doa. Betul tak? Tuan-tuan percaya tak doa ni? Kita ni ada doa yang kita kadang-kadang kita tak guna sungguh-sungguh. Kan? Betul tak? Jadi boleh tak saya nak minta mengikut kepercayaan agama masing-masing. Kita tutup mata. Kita lupa sekejap apa yang berlaku dekat luar. Kejadian kita nak datang sini tadi. Mungkin ada suami kita yang tegur kita, sindir kita. Mungkin anak-anak kita tadi yang pegang tangan kita, tak bagi kita keluar tadi. Jadi tuan-tuan, dalam masa yang singkat ni, kita tadahkan tangan. Kita tadah tangan. Tuan-tuan boleh doa apa saja, tuan-tuan nak doa. Mengikut kepercayaan agama masing-masing. Mungkin yang beragama Islam, Ya Allah, berikan aku kesihatan, Ya Allah. Aku dah lama sakit, Ya Allah. Aku perlukan sesuatu untuk sakitku ini, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, Ya Allah. Kami susah, Ya Allah. Kami meminta kepadamu, Ya Allah. Atas rahmat dan kemuliaan-Mu, Ya Allah. Aku nak sesuatu pada tahun 2026 ni, Ya Allah. Aku nak beri kebahagiaan kepada keluargaku, Ya Allah. Mungkin 2026 ni adalah satu-satunya tahun yang boleh merubah hidupku, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, Ya Allah, hidup bersendirian, Ya Allah. Kami tak ada siapa-siapa, Ya Allah. Kami harus semua sendiri, Ya Allah. Kami ada anak yang perlu dibesarkan. Diri kami sendiri sakit, Ya Allah. Ya Allah, 2026 mungkin menjanjikan sesuatu, Ya Allah. Ya Allah, makbulkan doaku ini, Ya Allah. Berilah kekayaan kepada kami, Ya Allah. Murahkan rezeki kami, Ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Berkuasa atas segalanya, Ya Allah. Doa, teruskan doa apa yang tuan-tuan nak, perempuan nak. Teruskan doa, teruskan doa. Teruskan doa, amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau air mata ini, Ya Allah, sebagai saksi, betul-betul keinginanku, Ya Allah. Aku rela, Ya Allah, di atas segala ketentuan-Mu. Tapi tolonglah, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Kami percaya, Ya Allah. Kami akan percaya 2026. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doakan terus, doakan lagi. Doa terus. Apa yang tuan-tuan nak. Doakan lagi. Mak, ayah, anak-anak, kesihatan, kekayaan. Amin, amin. Amin. Teruskan doa, teruskan doa. Teruskan doa. Keluarkan air mata tu, keluarkan air mata tu. Teruskan doa. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Buka mata tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tak nak ada tahun 2026 kesedihan yang berpanjangan, tuan-tuan. Kita nak berjaya dan kaya, tuan-tuan. Kita dah ada cara, kita dah ada platform, kita ada mentor, kita ada syarikat yang betul. Jadi kita gunakan kesempatan ini 2026, the brand new me. Boleh tak? Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Yang baik daripada Allah, yang tak elok datang daripada saya sendiri. Amin ya rabbal alamin.